Ni ada lagi. Baru sampai. Ini radio. Boleh buat cas telefon. Dan dia ada guna solar juga. Dia ada crank untuk kita jana kuasa dia. Okey. Jom kita tengok macam mana bentuk dia. Dia bagi user manual, USB Type C, dan dia sendirilah warna biru kita pilih. Ini solar dia untuk dia kita cas guna matahari. Ni antena radio. Ni crank untuk kita ni yang kita boleh buat cas telefon tu. Kita pusing macam ni. Dia akan jana kuasa. Tak payah nak cas-cas kat pelak. Macam tu je lah. Okey, kita dengar dia punya bunyi macam mana. Ni tarik area dulu. Ni boleh lah bagi camping. FM. Lagu dari Malik Rizwan. Kuala Lumpur. Oh, Kuala Lumpur. Ada? BFM. Silang budaya bersama Radio Klasik. Boleh lah. Memang sesuai lah ni. Buat camping ke, letak kat rumah ke. Memang sesuai. Harga pun murah je. Boleh tengok apa beg yang kita letak tu. Okey, kita tutup radio dulu sekejap. Tutup radio. Kita buat ujian lampu pula. Off. Ada tik sikit. Ujian lampu dia. Lampu dia boleh tahan terang. Terang lah. Nak pergi, kalau masa kita camping tu, kita nak pergi tandas tu, tak ada masalah lah ni. Ataupun tiba-tiba nak suluh, terang lah ni. Dia ada 3 mentol, tapi tak boleh nak nampak kan. Dia ada 3 mentol dalam ni. 1, 2, 3. Ni untuk kita cas lah. Makin terang. Nampak kan? Makin terang kan? Maknanya dia dah kurang bateri. Jadi kita tak risaulah. Kalau tengah malam kita boleh pulas. Ada 2 mod lampu. Kurang terang, lagi terang, padam. Ni solar. Solar ni dah ada crank ni. Dia lagi guna crank ni lah kan, daripada solar. Dia guna bateri ke? Bateri dia kena buka skru ni. Dia ada bateri yang boleh dicas semula ni dalam ni macam bateri cas. Jadi untuk power bank dia kat sini. Ni untuk kita guna dia punya kuasa untuk masuk kepada telefon. Yang ni untuk kita cas dia sendiri sebagai power bank. Okey, kita tengok macam mana kalau kita cas telefon boleh masuk ke telefon. Wire dah banyak, kita pakai wire sendiri je lah. Cucuk dekat mana tadi? Kat sini kan? Cucuk kat sini. Cucuk kat sini. Kita ambil telefon. Tu? Cas lah. Cas lah tu kan? Tapi dia tak naik benda ni, daripada bawah. Tak ada. Kalau telefon adik, sekejap kita tukar telefon. Ini dah 100. Atau masa cas kita kena pusing. Kita cuba.
Salah ke? Betul dah ni. Okey lah tu. Okey, dah betul dah tu. Memang ni je lah kita tengok. Tu ada tu. Peti tu ada kan. Peti tu ada. Jadi memang berguna lah benda ni rasa ni. Memang nampak sangat berguna. Untuk camping berguna. Kecemasan pun berguna. Radio pun ada, boleh dengar. Okey lah. Bolehlah beli. Jumpa lagi.